Dia dah legit business. Dia bukan orang duduk menyuruh belakang. dalam gua apa, tidak. Dia ada website apa semua. You can read all the archive story tentang family dia apa semua. So, contohlah, saya bagi contoh mudah. Rothschild hari ni besar bisnes dia lah dalam, dia ni mengurus investment. And managing and advising lah. Advising investment. So, bukan dia je. Kalau sekarang ni kita tengok, kita dengar ada company macam BlackRock. Kan? Dalam tu Rothschild ada stake dia juga. Ada company macam Vanguard dan sebagainya. So, this investment management companies yang kebanyakannya mungkin kita tak tahu pun siapa investor-investor dalam tu. Pun patutnya kita boleh study lah kat sini. Who are these people who are controlling these capitals? Lepas tu saya sebut tadi, istilah kami guna tu elite capitalist. Capitalist ni meaning they own the capital. You boleh own you punya geran tanah, you boleh own you punya business. Okay, tak masalah. But I own the capital. The way, and this capital move the world. Kan? Dia control minyak, kan? This capital dia control, let's say, yalah, investment, all this investment in this critical area ni kan. So Rothschild salah satu lah. Dan benda tu memang sekarang ni publicly known. Kan? Sebab tu saya nak cakap yang menentukan wall order ni pun dia bukanlah sepenuhnya orang yang hidden daripada dunia. Sekiranya kita study, kita boleh faham macam mana dia boleh control. Tapi mereka juga mungkinlah, sebagaimana yang mungkin juga telah dibuktikan dalam sejarah, mereka sesama mereka juga ada perkumpulan dan mungkin ada perbincangan-perbincangan yang tidak diketahui oleh orang lain lah. Kan of course lah, kalau kau nak buat kerja besar-besar, takkan kau nak bagi semua benda kau nak buat press statement, nak cerita kat orang kan. Kita pun ada kita punya taktik, kita nak buat senyap-senyap. So naturally benda tu dia pun buat lah. Dia tak allow lah orang lain untuk participate in that discussion and menentukan blueprint dunia dan sebagainya. So kalau cara saya cerita ni, saya nak tunjukkan those theory conspiracy bukanlah, kalau kita tolak tepi benda-benda yang tak ada asas, sebahagian besar daripada tu sebenarnya is benda yang logical. Betul tak?